Nak tahu cara menaikkan nafsu suami atau isteri dengan cara sihat dan efektif? Jangan risau, jom saya kongsikan rahsianya. Keinginan berhubungan intim suami atau isteri boleh terjejas oleh pelbagai faktor seperti tekanan kerja, ketidakseimbangan hormon atau kurangnya waktu berkualiti bersama. Berikut adalah beberapa cara mudah untuk menaikkan nafsu pasangan. Yang pertama, komunikasi terbuka. Pastikan pasangan rasa didengari dan dihargai. Kedua, luangkan masa romantik. Aktiviti seperti makan malam bersama atau berjalan santai boleh meningkatkan hubungan emosi. Ketiga, makanan perangsang, afrodisiak. Makan coklat gelap seperti efeti coklat, tiram atau madu yang diketahui membantu meningkatkan keinginan. Soalan untuk anda, apa yang lebih penting untuk menaikkan nafsu pasangan? A. Sokongan emosi. B. Makanan atau suplemen. C. Kedua-duanya. A, B atau C? Jawapan betul ialah C. Sokongan emosi dan pemakanan sihat saling melengkapi. Berikut beberapa langkah tambahan. Senaman ringan. Aktiviti seperti yoga atau pilates membantu meningkatkan aliran darah dan hormon seks. Kurangkan stres. Gunakan teknik relaksasi seperti meditasi, urutan atau aromaterapi. Tambahkan nutrien seperti zinc dan vitamin E untuk meningkatkan keinginan secara semula. Jadi flavonoid, polifenol dalam serbuk premium coklat Everty juga membantu, ya. Anda amalkan setiap hari sebelum sarapan. Apa lagi yang anda boleh buat untuk membantu pasangan? Pertama, berikan perhatian kepada keperluan emosi dan fizikal pasangan. Kedua, jadikan gaya hidup sihat seperti diet dan senaman sebagai rutin. Ketiga, cuba makanan dan suplemen perangsang secara berkala. Keinginan seksual pasangan boleh ditingkatkan dengan usaha bersama. Nak tahu lebih banyak tips untuk hubungan yang sihat dan romantik? Follow dan subscribe untuk panduan lengkap.